aku dah buat keputusan. Aku harap keputusan kali ni adalah keputusan yang betul. Kalau nak tahu keputusan apa, kau kena tengoklah video ni sampai habis, okey? Hola, bersama aku lagi Kaina dan Jaga Josli. Apa khabar semua? Aku harap korang semua sihat. Dan macam yang aku cakap tadi, aku dah buat keputusan. Aku harap keputusan aku kali ni adalah muktamad dan aku tak menyesal dengan perkara ni. Sebab aku nak buka satu set yang dah lama aku merancang untuk buka dia, tapi tak kesampaian. Bukan sebab apa, sebab aku perlukan view tapi tak apa, kali ni view tak banyak pun tak apalah. Yang penting aku buka, aku dapat kepuasan. Macam yang kau tahu, aku daripada dulu teringin nak tengok Mewtwo yang ada dalam globe tu. Skat tu berada di dalam set ni, Shining Legend macam aku cakap dalam set Bobo Boy itu. Aku nak korang undi, tapi aku tengok macam tak ada respon. Tapi aku tu buka saja. Kita nak buka Shining Legend Pin Collection, di mana aku sebenarnya ada 4 ada 4 box Pin Collection ni. Okey, keempat-empat box ni harga dia sekarang ni 6,000. What? Bro, what are you talking about, man? Totalnya 6,000. Tapi aku ambil risiko untuk buka, untuk konten dan untuk mencari Mewtwo. Aku tak tahu dapat ke tak. Dia memang sangat risiko, sangat besar risiko. Mungkin kau tak dapat, mungkin dapat. Kalau aku simpan jual, mungkin boleh dapat duit. Tapi aku tak nak. Aku nak cari Mewtwo. Cuba walaupun set ni harga dia agak tinggi. Dan akhirnya kita buka. Aku beli dulu satu box ni dah 300-400 je. Tapi sekarang ni harga dia ke 4 box ni 6,000 lebih. Kalau Mewtwo ni dah 1,500 dah sekarang. Agak tinggi memang harga dia agak gila. Jadi aku akan buka secara perlahan supaya korang boleh enjoy dengan Shining Legend Pin Collection, Marshadow dengan Mewtwo aku akan buka. Dan episod akan datang aku akan buka Pikachu dengan Zoroark. Okey? Jadi aku tak nak buang masa. Jomlah kita ambil risiko ni untuk buka Shining Legend Pin Collection. Jadi jom kita buka. Okey, macam yang kau dapat bawah ni kita ada 2 Pin Collection yang harga dia sangat tinggi tapi aku kena buka sebab aku teringin sangat nak tengok kad Pokemon yang aku cakap tu. Set ni dikeluar pada 2017, lebih kurang dalam sekarang 2026 2017, lebih kurang 9 tahun set ni. Set ni memang risiko untuk aku buka. Aku memang cari naas sebenarnya tapi tak apa, disebabkan konten, disebabkan aku teringin nak tengok Mewtwo dan globe tu, kita buka lah. Okey, jadi kita boleh tengok kedua-dua pin collection ni. Dia ada bagi satu pin, promo card, dan dia ada bagi 3 booster pack. Okey, ada 3 booster pack. Sekejap aku cari mana ni sleeve. Aku tak ingat aku letak mana sleeve. Okey, ada sleeve. Okey, memang sangat risiko untuk aku buka ni. Memang aku cek nahas sebenarnya tapi tak apa. Jadi satu Marshadow, satu Mewtwo dan satu promo card, ada 3 booster pack saja. Jadi aku akan buka lah dekat sini Ni aku buka. Aku memang betul-betul tak simpan yang ni. Kita buka. Okey, ni dia. Memang aku cari nahas Okey, ni promo card yang setelah sekian lama aku simpan. Promo Mewtwo yang ada Cosmo orang panggil. Okey, ni pun boleh pergi grading sebenarnya. Ini memang promo card. Tak muat lah ni. Ke aku salah ambil sleeve? Sekejap aku tengok. Okey, sorry, aku tersalah ambil sleeve sebenarnya. Okey, tu ada sleeve Yu-Gi-Oh. Sleeve Yu-Gi-Oh dia kecil sedikit. Okey, kita sleeve Mewtwo aku tengok Mewtwo Cosmo di promo Shining Legend. Dalam kotak ni pun dah berabuk Okey, agak takut sebenarnya aku ambil risiko ni. Dan kita dapat satu pin, di mana pin Mewtwo juga. Okey, dan kita ada 3 booster pack. Okey, kita ada dalam ni ada satu Mewtwo, Rayquaza dan Genesect. Okey, dan ada code card, korang boleh ambil. Okey, memang risiko. Memang aku rasa memang ini risiko paling gila aku buat. Okey, kita buka kotak Marshadow korang boleh pilih team. Kau nak tahu team Marshadow, team Mewtwo, ataupun team Mewtwo dan Marshadow Okey, nak buka kotak ni pun susah Tak apa, kita buka
Risiko pun risiko lah, tapi yang penting kita buka. Okay, tadi buka dia macam mana? Ni macam lain pula cara buka dia. Berlain, sama je. Okay, sorry. Okay, dia sebenarnya agak menggigil ni Marshadow punya pin. Kau boleh tengok Marshadow punya pin. Lepas tu kita ada promo Marshadow. Aku sebenarnya memang menggigil takut sebenarnya buka set ni. Set dia harga dia agak tinggi dan mahal. Set dia pun dah lama. Okay, promo Marshadow. Okay, tepikan. Ni tadi 3 booster pack ni. Kita dapat Genesect, Mew dan Mewtwo. Okay, kita akan tengok code card. Okay, share code card. Ini memang risiko gila risiko. Memang pulang risiko. Kita akan buka Genesect dulu, Mew dan Mewtwo. Ni pun sama, Genesect dulu, Mewtwo dan Rayquaza. Okay, jadi aku akan mulakan daripada team Marshadow dulu. Okay, kita tengok. Pack dah lama, pembuka dia agak senang. Dalam ni ada kad shiny juga. Okay, aku buka set yang bernilai sekarang ni agak gila, agak mahal. Mahal, ya Allah, tak tahu nak cakap. Okay, ni code card aku share. Ni adalah holiday set era Sun and Moon. Sun and Moon Sun and Moon ke? Sun and Moon. Kita kena ambil 4 kad dari belakang bawa ke depan. Agak takut sebenarnya, berdebar. Tangan aku pun takut nak buka set yang mahal ni. Okay, kita ada Psychic Energy, kita ada Switch. Memang aku buka slow dan steady Wrap Energy walaupun 6 pack. Sebab benda ni memang sangat takut Arbok. Benda ni memang risiko yang sangat tinggi Breloom, Voltop. Okay, kita ada Litten. Okay, Litten. Tengok yang seterusnya kita ada Purloin. Ni ada era Sun and Moon daripada Shining Legend. Okay, Purloin lagi. Purloin, Zorua. Belakang ni mungkin tak ada, kita hanya dapat Rivosoro saja. Damage Mover, tak ada apa-apa. Kita dapat satu hit, iaitu Mewtwo GX. Satu hit. Sumpah aku memang agak takut kita ada satu hit. Okay. Okay, kita buka daripada Mewtwo punya team kita selang-seli Kita boleh dapat satu hit daripada team kiri. Holiday set. Code card aku share. Agak takut sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Aku tak tahulah. Hati aku pun sangat berdebar. Okay, Energy, Floatzel, Scrafty. Memang aku tak tahulah. Aku tak tahu tim mana menang. Aku tak kisah tim mana menang. Tapi aku dapat tengok Mewtwo tu dah lah jadi untuk aku. Jinx. Memang aku nak sangat tengok Mewtwo tu. Scraggy, Shroomish. Dulu aku pernah buka. Aku dapat Gold Mewtwo Quillfish lagi, Stunfish, Shining Legend. Okay, Shining Legend aku buat. Apakah belakang ni? Kita dapat Pokemon Capture Rivosolo. Dan ada tak sesuatu kad terakhir ni? Tak ada. Kita dapat Shemi Holo Rare saja untuk team ni. Setiap pack tu bermakna dan setiap kad tu bermakna dalam set Shining Legend ni. Okay, kita buka daripada team kiri Marshadow, iaitu Mew. Agak menakutkan. Code card aku share 4 kad. Kita tengok. Okay, Energy, Lil. Tapi awal lama-lama ni pun cantik sebenarnya, tak dinafikan. Ultra Ball, Venusaur ni aku tak suka, tak lawa baru cakap cantik tadi. Pikachu. Mungkin ke Pikachu ni pun ada value dia sekarang ni. Dah 9 tahun punya set kita buka. Kita ada Ekans. Kita ada Zorua. Tengok. Kita ada Buizel. Dan apakah belakang ni? Rivosolo ataupun Shiny. Belum lagi Puzzle. Belakang ni. Rivosolo Keldeo sahaja. Rivosolo Keldeo.
Kita dapat Marshadow sahaja. Holo, Marshadow Holo. Marshadow Holo Keldeo dengan Marshadow Holo. Ini bukan hit tapi kita sleeve saja. Okay, kita sleeve. Kita sleeve sebab dia ada value dia kalau kita create Keldeo dengan Marshadow ni. Kita terus ke pack seterusnya, iaitu Mewtwo daripada team Mewtwo. Sebelum kita menuju ke pack terakhir okay, kita tengok code card macam biasa. Aku pun tak tahulah nak cakap apa. Memang ini adalah kerja yang aku rasa memang gila lah. Okay, Fire Energy. Aku dah tak boleh tahan dah sebenarnya untuk set ni. Damage Mover, Lil. Sebab tu aku buka Aku memang dah tak tahan dah dengan set ni. Bulbasaur, Ivysaur. Kita ada Stunfish, Totodile. Kita ada Litten. Kita ada Torracat daripada Litten ni, River Solo. Kita ada Yaweta sahaja. Untuk tim Mewtwo ni tak ada apa-apa Memang takut juga sebenarnya. Okay, kita buka Mewtwo daripada Marshadow. Last pack terakhir. Kita tak tahu apa yang akan berlaku dengan pack kali ni. Adakah hit kita ni saja, Mewtwo saja? Kemungkinan besar boleh jadi begitu. Oh sorry, aku dah tersilap ingat tadi ni. Okay, 4. Masih ni ada Fairy Energy lagi. Shockless, Super Scope Up, Lil, Larvesta, Purloin, Croconaw, Pikachu lagi, Ekans. Tak, Rivusaur Litten. Manaphy. Maksudnya tak ada hit kita tak ada apa-apa. Untuk Marshadow cuma kita dapat Mewtwo GX sahaja. Last pack daripada Mewtwo. Kita ada lagi 2 box harapan yang ada. Tapi kita buka ni lagi. Kita tengok code card aku share. 2, 3, 4. Memang risiko. Kalau aku jual berbaloi. Tapi tak. Sedih sebabkan kita sedang memburu satu kad tu yang memang aku minat, Venusaur. Ultra Ball antara impian aku, Leopard. Kalau tak dapat, aku tak tahu, memang tak ada rezeki aku. Starfish. Kita ada Ekans, Breloom, Voltop, Latios. Maksudnya tak ada lah Dan last, kita dapat Mew Full Art. Mewtwo GX Full Art. Adakah petanda akan keluar sesuatu? Full Art Mewtwo Aku nak Mewtwo lain. Tapi tak apa, keluar juga. Promo Mewtwo Full Art Mewtwo dan Mewtwo biasa Latios, River Solo. Memang sangat takut sangat takut. Aku memang sangat takut sebenarnya buka set ni. Memang kalau ikutkan memang tak nak buka. Tapi aku kena buka disebabkan mungkin ini akan tercapai impian aku sesuatu impian. Jadi tim menang ada tim Mewtwo. Jadi kita ada lagi 2 box Aku akan tunjuk kau Pikachu dengan Zoroark. Kita akan buka ni nanti. Jadi kalau nak tahu apa keputusan dia, dapat ataupun tidak, kita tengoklah video ni sampai habis Okay, itu saja video untuk hari ni. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.